Ada satu kubur ni, dia dekat belah pokok ara. Saya ingat lagi Dia dekat belah pokok ara, kita gali. Kita cakap, nampak Tok, ini macam kubur Tok. Memang kubur kau gali. Kenapa dia punya lahat ada satu je Tok? Tak apa, kau gali je. Nak gali ke mana ni? Kita kena ingat zaman-zaman dulu punya kubur, dia tak ikut arah kiblat tau. Ada yang macam gini, ada yang macam gini. Dulu punya zaman ada, jadi kita tak tahu mana. Jadi macam mana? Kadang-kadang kita gali separuh. Lepas tu zaman-zaman dulu dia tak pakai dinding macam gitu, dia gitu je. Letak tak ada, dia tak gitu je, dia sengit gitu je. Ada pula yang dia rata. Jadi tu macam-macam jenis ni tu. Macam-macam jenis tak apa. Ada yang melawan arah kiblat. Semua ada. Jadi dia ni memang orang yang hebat dah. Macam saya cakap, yang dekat pokok ara tu, kita orang gali gali darah. Gali darah. Cakap, apalah yang kau buat kan. Saya sampai memang, saya bukan orang penyabar kan. Apalah yang kau buat ni, sampai macam gini azab dia yang kita nak gali kan. Tapi kita istighfar, kita sabar. Sebab Tok ni dia punya kerja kan. Saya nampak kan, bukan dia gali tau. Dia suka-suka, tapi kita macam menggali kan. Macam kau ni Tok macam penasihat pula kan. Saya kan mula macam gitu kan. Tok asal Tok macam penasihat kat sini kan. Habis macam mana korang ni, harap je kau pergi tempat hantu berani. Kau dah gali baru kau tahu langit tinggi rendah. Dia cakap, wallahi saya memang rindu dia punya ajaran, dia punya cara dia ngaji semua. Sekarang ni dekat pokok ara tu, kita dah gali macam gitu kan. Jadi dia datang, dia nasihatkan kita, jangan mulut macam tu, dia cakap kan. Ni minta maaf, saya cakap je kan. Saya bukan nak cakap bangga dengan saya takbur macam tu, bukan. Cuma saya rasa macam, apa yang kau buat. Saya ni cakap secara spoken lah. Selalu lah saya cakap, apalah kau buat ni, kenapa aku gali berdarah. Darah ni, bau dia hamis tau. Korang macam mana nak cakap, kita tengah gali, bau tanah tu dah kuat kan. Bau tanah tu dah kuat. Jadi bila dia bercampur dengan darah, dia tu bau dia meloyakan tau. Okay, settle. Saya turun, Amir ni saya punya best friend. Amir turun, Izzat turun. Macam, boy, aku tak boleh boy. Dan dia cakap dengan dia kan, kau naik aku suruh Tok turun. Tok turun wallahi saya cakap Tok turun je, pasir tu macam senang kita angkat ni. Tadi punyalah payah kita nak cangkuk tu kan. Senang. Cakap Tok, lebih baik Tok lain kali Tok yang buat bukan. Saya cakap Tok duduk kat dalam ni, Tok berdiri je, kita orang gali macam itu Macam dia ketawa. Okay, kita dah nampak tu, kita dah nampak jenazah tu. Okay, kain dia masih berdarah. Darah warna merah semua. Memang berdarah. Tapi dia dah lusuh lah kainnya. Tapi masih berdarah. Lepas tu kita nampak peha dia tu koyak. Peha dia ni macam kena potong, koyak macam tu. Masih fresh blood lagi. Daging pun daging fresh. Padahal itu dah lama dah. Tak logik wallahi, memang tak logik. Jadi Tok cakap, tak apa, ini kita serahkan kepada pejabat agama untuk diorang siasat lah, diorang ada cara dia lagi lah. Jadi kita punya kerja angkat je. Tapi apa yang lagi, yang macam mana saya cakap lagi memelikkan, separuh badan ni. Separuh badan ni. Ini je, daripada pinggang sampai kaki. Muka semua tak ada? Badan ni tak ada. Hilang? Tak ada. Saya tak tahu hilang ke apa, memang tak ada. Kita dah gali sampai 8 kaki. 8 kaki lebih. Tak ada. Tujuh lah. Dia punya daripada pinggang sampai kaki, dia tak sampai 7 kaki pun. Dia dekat 4 kaki setengah.